Magda penuhi permintaan suami, kongsi resepi buat ketam masak lemak, sedapnya dapat makan ramai-ramai. Ayah, dia menyepit lagi. Ketam kita hari ni. Ini adalah cili giling, bawang merah, bawang putih dan juga ketumbar. Biji ketumbar. Kita blend dia. Rajin, kopek kunyit hidup tu. Kalau malas, letaklah sebut kunyit dia. Okay, yang ini kita sampaikan dia kering tau. Abang pakailah santan original. Bahan ni dah kering, so kita masukkan santan. Kacaukan sikit. Ketam-ketamnya. Masukkan asam keping. Nanti bolehlah masukkan garam ke gula ke sekut rasa. Masukkan sedikit gula. Gitu je lah. Nak manis lagi, bubuhlah banyak-banyak. Jadilah pengak. Ya. Betul lah, kena ada nenang baru sedap ni. Hoi. Ni permintaan cik suami. Oh. Yep. Woo. Korang kena cuba, okey?